Bila kita bawa ke tengah, report polis, satu adalah jalan-jalan susah lah untuk kita nak dapatkan kembali duit kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal, tuan punya rumah idaman ini yang telah siap dibina oleh Ali Bina Group. Rumah yang saya bina ni adalah di Kampung Kota Au, kawasan Penaga, Pulau Pinang. Saya memilih kontraktor berdaftar daripada Ali Bina Group kerana keyakinan saya terhadap Ali Bina dengan binaan rumahnya yang begitu baiklah, baik daripada kontraktor-kontraktor yang ada. Apabila Ali Bina membina rumah, hasil yang saya tengok sekarang, saya amat berpuas hati berbanding dengan kontraktor-kontraktor yang lain. Mula-mula dulu saya tercari-cari binaan rumah ni daripada kontraktor mana yang bagus. Bila saya buat survey, saya dapatlah Ali Bina. Itulah pilihan saya untuk perjanjian buat binaan rumah dengan Ali Bina. Rumah yang saya paling minat bentuk yang Ali Bina buat lah. Bentuk terkini, dia banyak gaya-gaya Inggeris. Bila saya tengok, saya lihat, terus berkenan lah. Survey nak tengok dengan lebih dekat, terus pergi ke syarikat Ali Bina lah, untuk dapat maklumat yang lebih lanjut kan dengan binaan rumah ni. Rasa macam satu mimpi kan. Benda dah lama dirancang, rumah impian. Bila tengok hasil yang Ali Bina buat ni, hasil yang orang kata memuaskan lah. Kita tengok dari segi binaan, berkualiti. Jadi satu kepuasan lah bagi saya. Syabas lah untuk Ali Bina. Saya banyak survey kontraktor-kontraktor perumahan bahagian utara, zon utara. Jadi bila saya survey yang paling saya tertarik dengan hasil binaan dia adalah Ali Bina lah. Bila saya tengok dengan hasil bina rumah dia yang cantik, binaan yang berkualiti, kontraktor-kontraktor yang timan. Jadi itu keyakinan saya untuk buat rumah dengan Ali Bina ni. Bila semua dah berjalan, dah hampir sampai ke tahap macam ni, alhamdulillah lah. Dengan apa yang saya tengok, memang memuaskan betul lah. Bagi pandangan dan pendapat saya tentang binaan rumah ni, kalau kita nak hasil yang cantik dan memuaskan, carilah kontraktor yang berdaftar CIDB supaya senang urusan. Bukan tak boleh kita nak ambil tukang-tukang kampung. Benda sesuatu jadi, penipuan ke apa semua, benda tu bila kita bawa ke tengah, report polis, satu adalah jalan-jalan susah lah untuk kita nak dapatkan kembali duit kita kan. Sebab kita ambil semua macam tu ya, ada lesen apa semua, jadi susah bagi kita di kemudian hari. Jadi untuk tak nak kena tipu, kena scam apa semua, carilah kontraktor yang berdaftar macam Ali Bina Group lah. Saya yakin dengan Ali Bina ni, saya melihat pelanggan-pelanggan customer yang telah membina rumah dengan Ali Bina yang dah begitu banyak. Contoh dia tengok kepada zon utara, banyak dah berapa, lebih kurang dalam berpuluh-puluh biji rumah lah dah Ali Bina buat. Hasilnya pun okey, cantik, memuaskan. Jadi di situ saya berkeyakinan Ali Bina boleh membuat rumah dengan cantik dan bagus. Sebelum binaan rumah ni, memang ada kerisauan lah. Bagi sesiapa pun memang ada kerisauan. Bila rumah belum lagi dibina dengan siap kan. Bila di pertengahan dan di hujungnya sekali, bila kita tengok hasilnya, alhamdulillah. Apa yang kita rasa macam tak berpuas hati sangat, risau-risau tu semua dah lega lah. Tengok rumah dengan berdiri teguh, dengan megah cantik kan.